Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucap terima kasih ini datang semua yang sederhana ni. Itu semulakan dulu dah. Serahkan dulu. Kalau macam mana? Saya bagi pihak lelaki diwakilkan yang tahu saya dia majlis ni ada majlis pertunangan. Ya. Jadi maknanya tak ada mesti dulu kan. Maknanya kita teruskan je lah. Bertunang lah. Terus tenang. Maknanya kita sama-sama telah mengenali kepada sama-sama. Jadi kita ada jalan yang ringkas dan yang bertunang dari dan kami datang ni dengan di rombongan kami ni datang dengan membawa cincin pertunangan dan serba iringan batu 5 dulang ada dengan iringannya sebanyak 5 dulang. Baik kita akan demi pun ayat juga yang penting penting. Jadi ini datang ini dia macam tu bertunang, artinya kita ada persetujuan daripada pihak perempuan. Jadi kita terus bertunang ya, beserta dengan iringan-iringan yang kami bawa. Tentang apa ni penghantaran tu nanti atau nak bincang tadi ke ataupun kalau Seloknya yang tu saya ingat bincang selalu lah. Eloknya lah. kita terus bincang Kita bincang lah. kita tahulah kan tempoh berapa lama boleh tak apalah. Jadi kami datang ni ada dengan membawa cincin pertunangan dengan beriringan ada 5 itu tujuan kami datang. Malam saya pun saya kenalkan diri saya baik aku anak bapa saudara daripada Siti. Yang orang saya dengan itu tadi pada waktu yang saya terima lah. Malam saya tengok bincang tengok dia kata tentang penghantaran tu dia nak lepas 11 dengan tu apa tu dia lepas 11 kalau kata tinggi satu lagi tentang ikatan saya bagi setahun hidup. Bermakna setahun hidup tu bermakna ni kalau contohnya saya bagi contoh esok lusa cukup duit, esok lusa kita jalan. Maknanya bergantung pada rezeki. Bergantung pada rezeki. Bukan kata setahun tu mati, tak mati setahun tu hidup. Ini hari kita pulang, esok cukup, esok kita jalan. Lagi cepat lagi bagus. Jadi maknanya kalau ada dari segi kewangan ke mana kita boleh berbincang lah. Jalan yang terbaik. Maknanya dia hidup lah. Maknanya kalau ada rezeki cepat kita cepatkan. Elok-eloknya begitulah kan. Keadaan ekonomi sekarang faham je lah kan. Jadi maknanya dia hantaran tu 11,000 atau 10,000. Kalau saya letak tu 11. Kalau kata tinggi 10 mati lah. Maknanya kalau kita kurang pemati dalam 10,000. Dalam 10. Sebab alhamdulillah dengan pos masa sekarang ni Memang kita masaknya, contoh kita masaknya banyak ni orang datangnya tak dulu. Mana lah letak muganya. Itu je, saya jaga yang tu je. Tapi daripada pihak kami pun pihak lelaki pun nak betul. Jadi sekarang kita nak ambil jalan yang mudah, yang boleh memudahkan kedua-dua pihak.
Lagi dia ni macam Mana yang itu yang dia belum ini dia lagi atau perempuan? Ada juga. Perempuan. buka juga Ada rasanya ada. Saya rasa macam ada. Rasanya lebih. lah ini sekarang buat syarat dia Apa? dia bukan mesti je syarat dia dah ada itu kan Nah, ya, ada yang memberi ada yang membalas macam tu lah kan. Nah, ini cuma bercakap nak sebagai tanda jodoh malu kita itu Allah Taala yang menentukan. Dia yang menentukan. Kita usaha. Usaha. kita nak dirikan masjid Betul. Ni mobile. benda yang baik Tolak. Yo. Yo. Mana yang kita tahu? ada rezeki dalam lain dengan rezeki kan dulu memang ada yang memang lebih Contohnya di luar dulu. ini tak ada Ada. Saya kira Pak Agung. Tanda cincin tu ada lah. Mesti tak kena ada. Saya kira Pak Agung lah. Dah tengok. Boleh ke? dia tanya dia yang dia antara yang bagi saya lah dia pun nak kan jadi kita nak minta kurang maknanya nak genap hati Islam 10 ribu. jadi kalau maksudnya kalau ada kalau ada katakan masa daripada masa nak tutup dia apa-apa syarat ke apa kalau orang ada dono tak ada dia lagi dia kata boleh dono kan macam-macam boleh Macam-macam boleh kan. jadi kadang bila dia terjadi kita nak tahu syarat dia ada perjanjian yang macam-macam kita nak tahu kan Itulah kita kena tengok. Dua belah pihak kita kena tengok. Yang kata pihak ni betul, yang tu pihak ni salah, tak boleh. Dua pihak kita kena tengok macam mana kalau kata tu kita bincang lah kenyataan. Jangan kata belah ni salah awak, saya tak suka lah. Macam tu tak sedap juga kan. Jadi kita dua-dua pihak kita bincang tengok macam mana salah belah mana. kalau cakap dia bagi dia apa masalah pun
kalau terjadi itu maknanya ada silakan. Itu nanti kita boleh bincang. Kita bincang. Tapi kita tak adalah minta tu. Kita minta dia jadi tu. Betul. Jadi okey lah. Kalau saya maknanya tempoh masa tu hidup lah. Ada rezeki cepat. Kalau lewat tahun nak. Lewat setahun nak. Jadi dia antaranya yang di undang ni pasal kami ada buat jadi kalau nak disalurkan pada yang Jadi nanti dia akan kita pulang. ada acara satu sebelum apa-apa terjadi saya nak suruh dan sedikit macam kata-kata kita ni langsung jadi apabila jadi dan salam apa tu pihak bukan akan tengok dulu lah lebih daripada itu contoh macam contoh satu hutang lebih daripada bayar hutang serap dia kan kalau nanti saya suka kalau nak duduk saya bagi selesai hutang contoh masa kita salaman tu adalah isi masa kenduri kan dan masa kenduri kan ada salaman salaman tu ada isi tu pihak upah kumpul dulu maksudnya buat sekali tak buat sekali pihak perempuan je kebak kalau punya perempuan je dah buat lah pihak perempuan je kebak pihak perempuan je kebak baru saat yang salam tu contoh yang ada isi tu pihak perempuan akan kumpul contoh ada hutang selesaikan dulu lebih daripada selesai daripada ibu dia nak serah ke pengantin terserah lah dia saya kalau macam dia buat dia lelaki dia ada masa yang tahu saya lah jadi maknanya itu saya betul berkata saya ni sebelum terjadi dah terlepas tu dah nampak terlepas jadi dah nampak sebelum tu kita jaga sebelum hujan kita jaga payung Mula-mula ada 8 bulan. kepahaman saya lah Mati tu dah rasa dia kena tahu jadi jam kita tak ada. Dia sekarang alhamdulillah dia lepas lagi ada duit. Malah memang kita clear kan ada rezeki lebih ada lebih ada tulang pada saya pulang pada ibu dia nak buat apa dia buat apa dia rasa pada yang perempuan dia nak tapi saya ni dia dudukkan jangan sampai betul jangan sampai tuntang kalau itu tak ada apa masalah kita saya minta nak mengelak yang tu tapi sekarang benda boleh apa-apa hal kita berusaha cara yang elok dia bak sikit juga yang kita nak berkira nak pun tak lah kita nak memudahkan dan bukan kita nak memudahkan serahan kalau tulis tu sebelum bak tarikh sebulan maksudnya nak duit jadi maknanya belum tarikh 3 bulan 3 bulan
bulan sebelum 3 bulan sebelum tarikh Di tarikh kita nak masukkan. nak hantaran. Jadi tak payah buat apa-apa, ada alamat dia sendiri. serahan je lah. Tuan punya diri datang terang je. Maksudnya kalau mana 3 bulan, kalau lewat pun dalam lagi 2 bulan boleh ada tak boleh lagi kan, boleh kita Kalau kata macam bulan depan nak buat bulan ni terus jadi kalang kabut. Kalang kabut. Yalah. Kalau mana yang itu syaratnya kita buat jadi ajaran 10,000 ya. Jadi dia ada salinan. Salinan. Juga Bersih lah tu. Dia satu mana ada satu salinan. Ada abang yang menentu ni ubat tangan ni biasa lah kot. ada lah. Macam ubat tangan ni Ada juga dulang lah, maknanya baju ke dia sebenarnya biasa lah ada. itu ada lah, maknanya kita sebut satu salinan. Ada dengan kuih lah, itu biasa lah, kali lah tu. Ya, salinan tu masa kita akan nikah, masa penuhi. Masa akan nikah. Salinan tu masa penuhi. Jadi masa akan nikah tu dibawa lah. Macam ni lah. Jadi maknanya ada masa nikah tu. Itu dia lah. Mana kita dah tahu ada cara lelaki dia macam tak main sebuah satu kalau kita macam duit dah kita minta problem kita sebuah satu dan kalau ada 10,000 wang pun kita tak ada orang kalau 10,000 wang pun tak ada kita tahu 40 ni duit kita 10,000 tu orang bagi kita tak ada minta oleh orang Masyarakat kita bagi yang kalau ada 10,000 gaji lelaki dah tahu satu ni dia perantaran kita cincin ke beli ada Pantai sembahyang lagi kena tengok lelaki kena dia bayar. maknanya cuma bandar bayar dia Cepat satu tu. Mana dah ada orang tak apa. 2,000 ni macam saya buat je kan. 2,000 dia duit ni duit emas apa untuk tu lelaki kena beli cincin di atas sebab untuk atas bayar gelang ataupun lantai tu cincin tu lain. Yalah sih. Sebab tu lah kata 10,000 sebuah satu. bagian bayar kalau nanti dia kami Kata dia tak ada anu. ni ada Sebuah satu. 10,000 aku lagi anak pula dikatakan pula punya ni. jadi maknanya kita cara 10,000 satu kalau ada batas bayar itu pulang pada dia Itu pula kalau kata dia mampu. kita pun tak pernah membebankan Betul kita jangan kita kebal. kita bukan senang je jadi tempoh antara kalau kita betul hidup lah maknanya setahun lah kalau boleh cepat jadi Pak Ibu sampai satu nanti main bodoh kita akan bila dia je lah kan sekarang macam itu dah sama ayah lah Tapi kalau contoh tak jujur bincang balik lah. Contoh dalam masa setahun tu tak sempat pinjam balik. benda tu boleh berbincang Terpanjang rezeki kan.
lah yang ada yang dah bincang ini bicara tahu cincin tu lah tudung tu lah. Sama cincin tu pergi. Tudung tu lagi yang nak kan. Cincin ada nanti Cincin tak apa. Ada saya tengok dah. Tengok الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا يا الله يا رحمن يا رحيم جميع الحاجات وذكرنا بحامل جميع السيء وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا من العسى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي العين وذي البغي وشر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وأوفقنا بالتقوى والاستقامة وعجنا من موجبات الندى في الحال والمن إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم كن كنا نسلس الكبير يا الله. يا الله بركنت لا مجلس بجلغن إني يا الله. يا الله بركنت لا مجلس بجلغن إني يا الله. يا الله بركنت لا مجلس بجلغن إني يا الله. Ya Allah, kau berkatilah mereka ya Allah untuk mendirikan sesuatu masjid ya Allah untuk mereka ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah untuk mereka ya Allah, untukmu ya Allah, ya Allah. Kau jauhilah mana petaka ya Allah dari syaitan ya Allah, dari orang-orang ya Allah yang menghasut untuk mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.